Pasal kesihatan tadi kan, Hmm. saya sebut 4 perkataan, ada 2 elemen yang paling penting. Kurangkan makan, lebihkan pergerakan atau buat exercise. Itu yang nombor 1 lah. Tapi dia ada A dengan B kan. Macam kita jawab exam lah. Ada A and B. Itu A yang paling penting. Dan yang tak kurang je penting, ada 2 lagi elemen untuk menjaga kita punya kesihatan ataupun berat badan ideal. 2 lagi elemen adalah, 1, banyakkan minum air kosong. Okey. Cara yang paling senang nak kira macam mana ataupun berapa kuantiti yang kena minum. Contohnya berat apa? Ni punya berat berapa? For now 87, 89. 87. Paling senang lah ambil 90 lah. Okey. Senang kira, okey? 90 tu bahagi 2 bahagi 10. Bahagi 2 bagi 10. Uish, banyak bahagi tu. Bahagi 2 berapa? 45. 45. Bagi 10 berapa pula tu? 4.5. 45. So jumlah air yang Nek perlu minum adalah 4.5 liter sehari. Itu dia air kira, kosong kira macam tu paling senang. Macam saya 62 kilogram. Okey, kalau bagi 2 dalam 31 kg. 31 bahagi 10 dalam 3 liter sehari minum air. Macam tu air dia kosong air kosong. Maksudnya tu formula dia lah. Formula boleh carilah kat sains mana-mana pun. Dia sebenarnya ikut BMI, ikut tinggi. Sama juga kalau bagi tinggi.